Tu wow! Kita dah sampai homestay kita. Agak cantik ya homestaynya. Wow, vibe kampung. Hai guys, Assalamualaikum. Good morning. Hari ini hari Khamis. Semalam Umar terangkut kat besi katil, kepala dia berdarah dan kena gam. For the first time in my life, Aisyah tengok orang kena gam dekat bawah mata Aisyah sebab Aisyah hold badan dia kan. Hari ni dia steady like nothing happen. Diam. Okay. Lagi. Tu, mana kelabu tu? Oh, okay. Mama nak tengok mobil dahi tak? Tengok. Tu okay. So, Mariam buat apa ni? Bateri? Perfume mana lah perfume Mariam ni. Hari ni kerja kita kena pack barang untuk pergi Kedah. 4 hari 3 malam. Sebab sepupu Musin yang bertunang masa hari raya kat Kuala Kedah tu melangsungkan hari pernikahan dia. Okey. Dah, boleh main. Tugas utamanya adalah cari baju kurung apa yang saya nak pakai untuk ikan sanding. Sebab from the last wedding yang I attend sampai sekarang berat badan saya turun almost 10 kg. Jadi baju kurung Aisyah baik dah mengelebih. Ni baju kurung yang Aisyah ada. Tak banyak pun. Dan semuanya macam warna pink. Sebab ada satu fasa tu Aisyah duduk beli baju kurung warna pink. Rasa macam teringin lah jadi feminin. Faham tak? Ni biru. Ni katam. Tapi ni masalah dia tak vibes. Dia tak wedding. Faham tak? Dia macam kau pergi wedding kawan. Bukan wedding family. Tak sesuai. Dia terlalu casual. Ini Aisyah pakai masa dia tunang. Tapi ni best. Ni selesa gila. Material dia sejuk. Are you okay? You dah flu? You dah almost you kena tutup satu hidung. Sini tolong. Ni cantik. Ni kita boleh try. Okay lah, Aisyah nak try dulu. Budak-budak ni pun Aisyah kena cari baju kurung diorang. Guys, Assalamualaikum. Kau kenal tak suami aku yang Musin Yusni Stone Pang ni? Kalau kau kenal kau tahu kita tak jadi pun pergi Kedah esok. Kita gerak hari ni. Patutnya esok pergi Kedah. Tu je plan dia. Lepas tu Aisyah bagi tahu dia, Aisyah minta izin. Boleh tak kita orang nak pergi cari sarapan makan pagi? So Aisyah lapar pagi tadi. Masa packing barang tu Aisyah lapar. Lepas tu Musin cakap, daripada you pergi sarapan membazir, I ada better idea. Apa kata kita pergi Pening hari ni, kita sarapan kat Pening, satu like that. Macam punya migraine dengan nak muntah, pack barang tadi rushing 2 jam kita orang settle. Mandikan budak-budak, kita orang pun mandi barang-barang kucing apa semua kita settle kemau rumah. Ya, tapi ni first trip kita tak perlu prepare apa-apa untuk ikan. Sebab ikan kita dah mati. Okay, so sekarang ni kita orang baru nak mulakan perjalanan. Kita dah makan dulu sebab kita orang semua bad mood, kita semua kelaparan. Sekarang 1.22 kita nak mulakan perjalanan kita pergi Georgetown Pening. Tapi kalau korang nak tahu kan, dulu Aisyah masa awal kahwin dia tak suka tau last minute plan. Dia akan marah, mengamuk. Tapi sekarang setiap kali aku ajak last minute, dia akan macam, serius lah? Betul ke? Betul ke? Dia akan boleh buat. Tapi walaupun dia pening, dia penat juga, tapi dia nak, dia menerima benda tu.
Betul. Tapi memang Aisyah sampai Aisyah rasa macam boleh pitam lah tadi. Okay, Nasib baik I jenis pack sendiri yang. Kalau you jenis nak Kan ada yang husband yang bini tolong pack kan. Ya. Tapi I pernah cuba tau untuk tolong pack untuk Musin, tapi tak boleh. Sebab Musin ni dia cerewet tau. Dia ada macam, hari ni cuaca macam ni, I tak suka pakai baju macam ni. Tu cakap kau expect aku tahu macam mana. Macam tu tau. So dia memang pack sendiri. Dia banyak gila barang-barang makeup, toiletries dia yang dia nak kena settle yang I tak tahu. So tu dia. Okay, sekarang kita nak gerak. Hari ni hari Khamis. Jalan 3 jam 31 minit nak sampai Georgetown. Kita akan sampai 4.55 ya. 4.55, solat, tidur. Ya, kita check in terus Check in, lepas tu petang-petang lapar baru keluar makan. Kita akan tidur kat sini, Fifth Avenue Hotel. Dia macam dekat RM411. Payah pergi breakfast je pagi tadi. Kan ada cakap. You pun I suruh book yang murah-murah. Tak nak. RM168. Memang tak nak. Memang tak nak. Sebab I nak yang macam city center. Nampak ni? Hotel ni literally like sebelah dan maju. Faham tak? Serius lah. Kita boleh jalan-jalan je kat situ. Kita tak payah bawa kereta. Dia maju tu jam tu. Dia dekat Georgetown town. Okay. Jangan dekat-dekat dengan dia. Jom. Apa? Kita nak, dia suka cakar orang. Dia suka curi barang. Okay, kita stop dekat R&R Sungai Perak. Because I need coffee. Akan tukar driver. Lepas tu nak tukar pampers budak-budak. I cuba untuk tak makan. Sebab I nak makan nasi kandang. Muhammad, berangan. Hey. Muhammad Abu. Mana adik lagi ni? Okay, lepas tu kita duduk-duduk kat sini. Musim makan jagung RM5. You makan buah mata kucing. Adik punya mata kucing. Adik, sampah jangan buang rata-rata. Sampah buang kat plastik dia. Ni plastik. Jangan buang rata-rata, nanti monkey datang. Kan macam travel ni. Dah lah yang Dekat Jakarta. Bandung. Bandung macam kita dari Lodge Maribaya tu. Tengok belakang pemandangan. Yelah yang. Tapi tak apa, kalau macam you nak bawa lagi travel, you bawa je. Aisyah beli buah watermelon letak asam dengan kopi because RM6. Tak lagi Aisyah nak drive. Tak tahu, I tak tahu berapa ringgit. I tak pernah beli Zeus punya tin. Aisyah konon-konon nak main kat dalam kereta. Lala macam tak nak lah, malah lah. Tapi muka I tak adalah macam, dia just pucat je kan. Dia tak adalah teruk kan. Teruk? Tak lah. Tanya tapi tak ada terima jawapan. Ni jagung habis punya. Okey lah. Habis duduk sebelah rumah boleh? Boleh? Habis duduk sebelah rumah boleh? Habis tiup dulu, panas ni. Sedap Sedap ke dek? Mana duduk nak habis? Bro, duduk sini. Semua dia nak rasa. Kau ni memang food hunter. Sedap tak? Duduk sini. Habis duduk dengan Umi. Mana duduk sini? Habis swap. Sakit mata. Kenapa dia tiba-tiba sakit mata ni? Okey. Okey. Kat sini ya. Sini ya. Tiup. Tangan kecil. Dalam perut Umi dia sejuk. Dia tahu tak, dalam perut Umi korang duduk dalam air macam fish. Korang macam fish. Hotel je. Ya, sikit je lagi. Sampai jumpa nanti tu. Tapi kita semua dah laut. Nampak tak? Air je. Ada kuat lah you nampak. Ya, dia ambil pergi kiri. Macam Sarawak. Oh, pandai lah Mariam ni, Masya Allah. Mariam ingat ke? Kejap yang ada. Adik tengok tu, air laut tu kat tingkap. Ya, betul. Okay, kita dah sampai hotel. Nak check in kat level 6. Ni Fifth Avenue Hotel kat tengah-tengah Georgetown. Ya. Di sini Mariam nampak dia punya kayu kau ni kecil. Besi. Besi. Okay, jom check in.
Okay, bilik kita tingkat 8. Guys, ya Allah, selesa. Guys, hotel ni daripada bawah nampak kecil gila tau, macam hotel. Tapi sebenarnya dia grand. Macam grand sangat. Hall pun besar. Siapa yang buka pintu? Umi ikut. Jom masuk, Assalamualaikum. Adik masuk dulu, kasut ambil. Ya Allah, budak ni. Masuk dulu. Ambil beg dulu. Tu, pergi ambil beg dulu. Cepat. 3, 2, Tangan adik. Wow, besarnya kitchen. Ini tempat tandas. Wardrobe. And walk-in wardrobe. Tak sini. Ya, tapi tak adalah nak memanfaatkan sangat. Lepas tu ni kita ada tempat mandi. Ni jamban. Jamban dia asing. Ni tandas dia. Okey, layout dia unik. Layout dia tak macam typical hotel kan ya? Okey. Cantik lah hotel ni. Ya, baru kot. Macam baru lah. Okey. And then ni view kita. ada lagi. Sabarlah dulu habis. Ni view kita. Saya ingatkan ni je. Lah, view kita bumbung. Tapi cermin dia boleh terantuk tu. Nampak First Avenue. Ni kita pay view. Oh, tu Citytel. Kenapa City Tel? Tak, hotel kot. Okay, you macam pernah duduk situ. Guys, jom duduk dalam ni. Jom. Wow! Dapur. Wow. Ada tempat makan. Makan. Ya. Tak boleh keluar lah. Makan nasi kandak kat sini. Wow, best juga. Dia macam restoran yang ada private room. So now I nak macam Boleh. mengemas. Okay, mengemas semua. Aduh. Lepas tu tengoklah apa kita nak buat, dan Syah update korang. Diorang tengah Macam wayang guys. Macam tengok wayang. best pula ada Netflix. Sebab dia dekat. Satu dekat. Lepas tu TV dia besar dan cantik. Jarang hotel TV besar dan cantik. Betul. Okay, kita dah siap. Dah rehat, baring-baring sampai 7.24. Kita dah jamak. Sekarang ni kita nak pergi makan nasi kandar bukan Den Maju, Den lain. Tapi saya tak tahu Den apa. Musin yang cakap, dia kata orang Pening lebih suka yang tu sebenarnya. Orang luar welcome for Den Maju, tapi kalau orang Pening diorang pergi Den ni. So kita nak pergi yang Den ni. Nanti saya tunjuk korang Den apa. Dan Aisyah pertama kali Aisyah nak buat style tudung macam ni, tak lipat. Selalu kan Aisyah macam lipat kan. Tapi hari ni Aisyah nak try macam ni. Honestly, dia mengingatkan Aisyah kepada macam orang Indonesia punya style. Aisyah pernah nampak influencer Indonesia pakai macam ni. Dia macam bulat. Lepas tu dia macam balut kat sini kan. Siapa rasa familiar lah. Muhammad, jangan panjat-panjat. By the way, kalau korang tak tahu, Aisyah panggil dia Muhammad sekarang sebab Aisyah nak jiwa dia lembut. Umar kan nama dia keras kan. Umar tu kan macam pahlawan, macam memang jenis sahabat Nabi yang baran macam tu kan. Jadi sekarang kita orang panggil dia Muhammad supaya hati dia lembut. Takut lah, Aisyah trauma lepas dia punya kepala tu begam. Macam setiap perbuatan dia Aisyah cakap, hati baik-baik adik. Aisyah ngeri kalau dia terhantuk, faham tak? Adik, beg ni tak payah bawa sebab beg ni ada baju. Kita nak pergi makan je. Cuma ambil surf saja. Lepas surf. Oh, sebelah maju ni ada. Ya, tapi belah depan tu kau. Best naik taksi. Dia uncle letak supaya kereta uncle tak kotor. Saya kotor ke? Situ. Tu dia. Terima kasih sayang. Nasi kandar. Nasi putih nyami. Ni dia nasi kita. Ayam bawang, kopis, telur masin. Itu lauk Aisyah kalau nasi kandar. Bismillah. Musin kata rasa dia unik macam lauk kenduri.
Pedas. Tapi pedas dia tak pedas sangat yang macam Macam kat Rawang. Media. Tapi tu Hamidiah KL je ke Hamidiah Penang ke tempat? Sedap. Ha? Ada nak keropok? Ayam. Oh, makan kuah. Sudah ya? Now kita kat First Avenue. Muhsin cakap dia nak, memang dia datang Pening ni sebab dia nak pergi shopping mall, nak beli seluar. Tak tahulah seluar apa lagi yang dia tak cukup, tapi let's go. Dia orang nampak benda ni pula, nak main ni dulu. Adik, ya Allah, kenapa nama budak lelaki ni? Dahi dah begam. Ni budak ni pantang lah nampak benda dia mesti nak kena macam dia duduk berfikir ni, boleh tak aku usikkan? Malu tu muka malu dia. Oma, ya Allah, ngeri lah budak ni. Datang sini pula. Adik tengok apa nampak apa? Semut ya? Malu. Ya. Why you crying? Good morning, day 2 in Penang. Hari ni kita akan gerak Kedah. Sekarang ni sangat awal, tapi mesti nak ajak pergi sarapan awal supaya kita orang ada perut yang kosong untuk makan lagi satu main meal kat Penang. Kan? Ini yang kedai yang I nak pergi tu, Khamis Jumaat tutup. Oh, sedihnya. So, nak rasa sangat kena rasa waktu balik apa Kedah. Lalu kan? Kita pergi makan dulu. Wow! Cantiknya adik buat. Oi. Ni anak manja. Si manja. Okay. Habis pergi ambil. Sama-sama apa? Boleh? You want Coco Crunch? Ayam dengan nasi. Anista. Apa dik? Minum air dulu. Mula-mula minum air dulu. Habis cakap minum air dulu. Boleh tak? Minum air. Gemuk. Cawan dia gemuk. Ni cantik ni. Cawan dia bulat kat tengah. Gemuknya air ni. Comel kan? Minum air betul-betul. Tangan Mai sejuk Mariam. Mai nak Umi tolong. Apa nanti kita masuk bilik, kita tutup aircon eh. Sejuk. Ya, nak Mai peluk beg ni. Kakak sejuk ke sayang? Kakak tak boleh rasa. Thank you sayang. Umi tampal ikut bentuk dia. Boleh. Nama dia. Oh, subway. Train bawah tanah. Itu tanah ke? Ya. Macam golok je. Macam apa? Golok. Dah ikut tekan. Ya. Pancake.
Ni pancake ni adik. Pancake. Ni macam nugget. Tu telur, ni ayam, ni sausage. Semua sedap. Pandai Muhammad. Dia tak suka. Tak suka letak sini. Makan telur. Ayam Umi kopek ke adik makan sendiri? Kopek. Layan dia kopek. Mama boleh gigit. Gigit. Pandainya dia makan. Keripik dia makan. Ayam keluar ayam. Ni isi dia dek makan. Ngantuk nanti tidur. Makan dulu. Wow, thank you. Dati aku ni well prepared. Telur pun dia siap ambil 2 dah tiap untuk Aisyah 1. Now kita nak check out. Kita nak pergi Geni Plaza. Hari ni you punya main meal you nak makan apa? You nak makan yang patutnya nak makan sup tulang mak. Oh, tulang mak ngah. Tapi gulai mak ngah tutup kami Jumaat. Tulang mak ngah, sup tulang mak ngah. Sup tulang mak ngah tapi tutup. Kami Jumaat tutup. Nak makan macam nasi kandar lagi macam tak ada selera. Nak makan nasi lagi. Selain nasi kandar pasembok kan. Pasembok tu kita tak nak sebab honestly Aisyah tawar hati lepas diorang tak nak jual telur kat Aisyah. Kita orang pergi yang dekat Padang apa Pak? Padang Kota. Masa tu umur Mariam dah 2 tahun macam tu. Takkanlah aku nak kasih dia pesembur. Manalah budak tu makan pesembur. Dia nak beli telur rebus. Diorang jual ada je telur rebus dia jual dalam pesembur tu. Kita orang dah beli pesembur kat dia satu set tau. Sampai berapa? RM60 lebih kita orang beli. Dia tak nak jual kat kita telur rebus sebiji tu. Sebab apa? Diorang takut kita tahu diorang main harga. Sebab diorang kan main letak je macam cocak 60. Sagi kau beli benda yang sama boleh jadi RM89. Faham tak? Diorang main hentam je harga. Memang so dia tak nak jual telur rebus kat kita sebab dia tak nak kita tahu nilai satu telur rebus tu. Harap sampai kita macam nak bagi anak makan je. Tak tahulah sebab dia tak nak tahu bagi tahu harga ke apa tapi peliklah kenapa kau tak nak bagi kita orang beli. Bukan kita meminta percuma. Bukan satu kedai like semua kedai kat Padang Kota tu kita pergi gerai-gerai tu kita tanya nak beli telur rebus, dia semua tak nak jual telur rebus kat kita orang. Bukannya cakap tak boleh baik-baik tau. Dia buat tak layan lah, dia buat muka sombong lah. So memang start daripada tu Aisyah honestly Aisyah memang tawar hati untuk makan pesembur kat Padang Kota. Aisyah rasa macam kita bagi tahu tau nak bagi anak makan. Untuk anak umur kecil, anak kecil je tu kan. Dia memang tak nak bagi turun jauh. So Aisyah rasa macam macam tak baik ah. So Aisyah tak nak support. Itu kita orang personal experience lah untuk pesembur Padang Kota. Tak percaya nanti korang try lah. Kau try lah beli telur rebus kat situ. Memang orang nak jual ke tak korang. Kalau korang dapat mungkin orang dah berubah lah. Okay. Itu banyak nasi kandar. Suhaili lah depan tu. Ali Bubu. Okay, ni dia Musin ajak pergi kedai binatang. Mana yang? Kita masuk kaki belakang. Oh, you faham Okay. Saya pernah pergi dulu masa saya mengandungkan Mariam, orang bawa. Dah sampai rumah kita. Ni tempat parking dia. Tu nama siapa nak pergi, nama dia Chew Tian Yang Aquatic and Pet. Dia kedai haiwan 3 tingkat kalau tak silap. Tapi tak nampak mana tingkat dia kat atas. Macam Maya. Jangan ketuk, nanti dia terkejut. Dia kan macam ni kan. Meerkat. Ada ke kat baju Mariam meerkat? Oh, tak ada. Abang dia. Oh, tu abang dia. Adik tengok cicak. Dika tahu, Dika. Adik tengok cicak, dia uncle bagi makan. Cicak.
cicak gecko. Mana tak nampak pun. Tak nampak pun. Cicak? Warna apa cicak ni? Mai nak kencing ke? Apa? Oh, fish besar. Wow. Besar dah. Besar. Ada ke atas. Fish besar-besar. Fish besar-besar. Oh. Mana nak beli yang besar ni tak? Oh, belakang tu lagi besar. Tak boleh. Tak muat Abi. Fish. Oh, dia datang. Adik tengok ni yang besar ni datang. Mulut dia macam senyum Mariam. Ya. Siapa buka baju ni? Tu ular punya kulit lah. Ni warna-warni ni. Macam rainbow. Ni merah-merah apa? Jangan masuk tangan Ni merah-merah apa pun. Wow. Adik tengok ni kecil-kecil je dik ikan dia. Bela-bela tak? Bela-bela tak? Kenapa Mariam? Dosa. Boleh main-main dengan kucing kat sini. Dia tulis tadi kat signboard tu macam maksimum 15 minit. Tapi saya tu macam kalau peak kot. I don't know lah if dia betul-betul mengira ke tak. Dia mesra Ni apa nama dia? Sini. Orang boleh tengok Abi nak tak nak? Semua orang boleh beli satu je mainan. Mariam satu, adik satu. Okey. Tak boleh besar. Tapi satu je, okey? Kecil je. Mainan tak boleh besar-besar macam ni. Mainan kecil-kecil. Okey. Jom. Pergi cari. Jom. Go. Pergi cari. Okay, go. Lepas tu nanti dia yang jumpa dulu. Mariam yang tak jumpa-jumpa. Aku cakap dah. Berapa bajet you? Bawah RM30. Kecil. Tengok dek adik punya. Wow, berapa ringgit dek? RM199 Kini dek. Dek, kecil. Dia dah tak nak terima dah. Mariam pula tengah sedih. Makeup dia tak ada. Penat. Nak Umi pegangkan? Nak Umi pegang. Okay. Sakitlah Umi. Sakit kat mana dek? Dekat mana? Nak uji ni. Kat belakang? Tulang belakang sakit? Lengur? Mau penat? Nak dopong? Nak. By the way tengok ni. Sabar Umi nak tunjuk aunty. Budak ni tadi kan duk peluk-peluk kucing. Mari sini tunjuk muka dia. Dia ni memang sensitif sikit. Nampak ni dah tumbuh bintik-bintik merah. Tangan dia pun dia dah gatal-gatal dah kat sini. Merah dah semua. Ni gambar ni. Agak gambar. Okey. 1, 2, 3. Okey dah. Oh, okey. Mariam beli apa? Make up. Make up. Okey, adik beli apa? Kita makan dekat Little Nyonya. Sebab tak ada tempat lain. Kita tak jumpa restoran lain. Nak makan lauk ke apa? Lauk. Ikut saya. I honestly tak lapar sangat. So, ikut sendiri. Dah rasa worth it tak? Habis dah bersih kan?
cendol nyonya. Okay, kita order asam pedas ikan pari. Banyak juga ikan pari dia. Ingat tu seketul. Macam 6 ketul kan? Tapi dia potong-potong lah macam ni. 6 ketul. Dengan kacang panjang sambal. You rasa dulu. Mana Rocky first time ni. I first time makan restoran apa? Little Nyonya. Rasanya I pun first time. Sedap ke? Pekat masam. Masam kuat. Jangan buang banyak minyak pada masam. Nasi dia manis ke lauk dia manis? Manis kot. Ada ambil pun lagi. Tapi pedas. Dia pedas tak? Tapi antara pedas dengan masam, masam je buat. Ya, but I love sedap. Bagus lah sayang. Oh, pandai ya bawa makan. Okay, kita dah sampai Bumi Kedah. Tu masjid. Kita dah sampai homestay kita. Agak cantik ya homestaynya. Wow, vibe kampung. Kampung I tak macam ni. Sedapatlah merasa duduk rumah kampung. Bersih, lapang. Bismillah. Selamat datang ke rumah saya. Kesalam. Lama cu tak balik. Oh, dah kaya dah engkau Alhamdulillah lah, rezeki kat KL tu memang ceroi. Opa dengar engkau famous famous artis Kalau Opa buat YouTube dia kat TV tu, Oh. itulah Apa tu? handphone. Apa tu? Apa tu YouTube? Oh. Kalau ada mercun best Tak. Ini kalau hari raya. Wah, inilah rumah kampung Mariam. Umi punya kampung tu tak kampung betul pun. Sebab you tak sempat. Inilah rumah kampung orang zaman dulu besar. So korang jangan pandai-pandai nak turun-turun lompat-lompat I tak tengok lagi ni. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom, buka tingkap nak? Woo! Kak. Macam ni lah. Ui, banyak nyamuk guys. Betul-betul kampung guys. Macam ni lah rumah Umi dulu guys. Tingkap dia pun sama lah rindu. Hindu. Sorry. Okay, tengok rumah dulu jom. Okay. So ni macam ada ruang lega. Masuk. Oh. Okay, ni bilik nombor 3. Macam ni. Ada aircon. Okay, bilik. satu. Nasib baik Mak Atis tak datang. Benda memang kena naik tangga pun. Tangga. Tinggi pula tu tangga dia. Ni bilik nombor 4. Oh, ni kuning. Mungkin I rasa kan nanti kita kena pergi beli mortin. Ada banyak nyamuk kan? Ya. Jom. Tak. Oh, ni cerah sikit, ni gelap. Oh, Lighting sebab ni kot. tingkap lighting. Okay, Ni tingkat moden, ni tingkat kampung. Okay. Okay. Jom pergi ke next area. Wow, siap macam ada outdoor area. Wow, berangin Tapi guys. dia tak jaring. Yang nyamuk Bagus tu lah. boleh masuk. Dan Pula binatang je. je, binatang tak boleh masuk. Ini jangan lompat Okay, jom. Buat apa? Bahayalah. Ni macam public toilet. Faham. Ada 2, so tak payah berebut jamban. Malam-malam memang aku takkan guna toilet ni. Lepas tu next area. Let's go. Oh, ni toilet untuk diorang dua kan? Diorang dua tak ada toilet kan? Sebaik. Jom. Ni bilik nombor 5. 5. Okay. Still tak ada toilet. Aircon ada. Ada, Okay. semua bilik ada. On. Adik, jom. Adik jangan tinggalkan barang kat rumah ni, jenuh nak cari. Okay, ni bilik nombor 6. Macam anak aku ni sibuk je ikut. Single. Ini Ni lock. belum lah, adik confused. Dia kata ni dah tadi.
Ini Lokman dengan Ilyas. Macam tu lah kan. Atau nak Imran Nat. Sekali je kau nak atur hidup orang. Ini bilik nombor 7. Okey. Tak ada bilik pun yang ada tandasnya. Kat bawah kot yang. Ni semua tak ada tandas. Macam tu tak apalah bilik tak ada tandas pun. Sebab macam seram je kalau nak bilik bawah ni. Kan? So, dia dah cukup dah 7 bilik. 1, 2, 3. You tengok nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat bawah. 7 kat situ. Yelah tengoklah 6, 7 mesti ada 2 lagi kat bawah. Okay, pegang tepi. Oh ni dapur. Rumah tak ada tangan. Memang. Abi pegang tangan rumah. Tak nak. Rumah kampung memanglah dek. Tangga dia tinggi. Rumah makan, tempat lepak. Rumah Umi dulu tak ada macam ni tau. Oh, you know what? Actually boleh. Tok Mi masuk dari pintu belakang. Ada bilik lagi. Oh, okey. Okay. Sini ada tandas lagi 2. Ni bilik nombor 1 dengan nombor 2. Oh, memang tak ada satu pun yang ada bilik. Ni satu. Bilik. Atas ke bawah ni? Atas macam meriah je. Atas Tapi saya rasa orang mesti akan lepak bawah. Ya ke? Sebab semua dia punya ruang ni semua kat bawah. Ni bilik nombor 2. Tak tahulah, I pun first time duduk sini yang. Balik mana? Ni macam ada ruang TV. Bolehlah masuk kat depan sayang. Pening kepala air rumah ni. Ingatkan ni pintu belakang. Beria je lah naik tangga. Bawah ada ke pintu. Tadi kita naik sini. Adik, kita akan duduk sini 4 hari lah adik. Apa maksud adik jom balik? Okay, so kita end up pilih bilik nombor 1. Sebab kita orang ada anak kecil 2 orang. Dalam family ni kalau anak kecil, kita orang yang paling kecil. Faham tak? Yang lain macam anak diorang dah besar-besar. So, lagi satu tu bilik Noyang diorang. Sebab Noyang tak ada naik tangga. Ni bilik nombor ni untuk Noyang. Noyang seorang-seorang je. Tak tahu lah Noyang akan tidur dengan siapa. This is for Noyang, okay? Ya? Yeah. Ya, yeah, kita nak simpan baju kita kat sini. Sebab sini kita tidur lama. So, boleh susun baju dengan pampers kat sini. Itulah yang Umi nak buat. Oh, dah simpan dah barang dia. Okay. Cumanya rumah ni, lantai dia sangat berdebu. Kita orang baru masuk sekejap kan, kaki dah hitam. Budak-budak tu duk repeat. Okay. Ni now kita orang kat Lotus dengan Sarah. Hai. Perempuan punya menyahut. Apa ni? Kita nak beli stok rumah sebab homestay tu sangat kekurangan banyak benda. So kita nak beli macam tisu, air mineral, sabun-sabun. Ada, letak kat dalam je lah, tak payah pakai. Okay, jom. Nanti cabut lagi. Good morning. Day 2 Kedah. Kedah pagi-pagi. Masya-Allah cantik Cantik bukan tempat kita. Orang ni pun kalau orang datang tempat Aisyah, orang tu cantiknya tempat ni. Ni dah, ni semua orang insya-Allah dah sampai. Dah rasa Luqman pun baru sampai. Pukul 5-6 pagi tadi. Nanti nak pergi orang kahwin. Tapi buat masa ni, kalau adik nak main luar, boleh je. Tapi jangan main batu korang dah cantik, dah bersih ni. Faham tak Umi cakap? Nanti balik wedding boleh main batu. Sekarang tak boleh. Boleh nanti masa balik. Mana boleh tunggu? Okey. Sebab Umi nak buat rambut kan.
comel anak Umi tiba-tiba Nyoyang cakap cantiknya baju ni, cantiknya baju cucu Umi. Ya. Gatal. Nampak ah 1, 2, 3 go. Kakak your turn. Oh basahnya. Main bodoh nampak aja. Berarti dia orang babai tak? Babat, Uncle Wais. Baby dia ke apa? Mesej ni Umi bagi. Muhammad, tolonglah dengan cakap Umi. Sini. Tangan, tak ada tangan. Ini untuk letak kat rambut. Okey. Mariam sini. Mana ada tolak? Adik yang tak sabar. Oh, beluk macam ni. Yelah, tapi kalau dia tak merajuk ni geram. Kalau merajuk tu sesuai tak apalah. Ni tak pasal-pasal ni sikit-sikit nak merajuk. Dah lah salah sendiri. Geram ni. Kalau Umi buat, Umi minta maaf lah. Tapi tadi bukan Umi buat, dia yang tak beratur. Dia nak tolak Mariam. Dia terus nak suruh Umi sikat rambut dia. Main lupa, tak nampak. Buah apa? No, apple bukan ball. Okay, dan stop. Ni saya punya. Mana beg Abi beli? Abi beli yang mana? Shopping mall. Wow, bestnya. Adik ikut tak? Pergi beli. Dalam beg rumah ada Spiderman, ada Spiderman patung. Tengok. Nak tengok boleh? Oh, ni timpak ni dia suka. Besarnya. Dia tunjuk. Tengok. Dia tak nak pegang. Oh. Wow. Dia boleh tembak. Wow, adik. Wow. Dalam apa? Wow. Kakak punya memang lah. Kakak punya makeup. Ya, rata dia. Okay. Siapa? Lip balm. Wow, blueberry flavor. Mari sini cari. Sini, oh beg dia dalam tu. Sibuklah dia nak mencari barang nak tunjuk kat Naim. Oh, bagi kakak tu, kakak punya. Okay, letak sini. Oh, dia ada lip balm. Ada kalau Ada tak, Dek? ini lagi dia ada apa lagi? Dahsyat lah awak ni. Tunjuk. On point. Nak tukar baju. Tak, adik punya dah cantik. Tu baju kahwin. Ni pun baju kahwin. Nanti lepas kahwin, kita tukar baju Nanti lebih hitam. Boleh, nanti lepas. Okey, lepas kahwin kita tukar baju, okey? Baju ni yang ni. Okey, lepas kahwin kita tukar baju, Okey tak? Mati ke pula? Tak ada, Umi mati. Saya Umi mati. Mati. Oh, sedihnya. Mana tak handsome. Tak sekali. Rasa kena potong tali jam Aisyah dah pendek. Mak taruh lipet pun. Lipet apa? Lipet sini mana tu? Boleh je, adik nak pasang. Nak pasang ke? Mem, Nanti ni. kau letak kat kaki. Apa pula? Lipet sini. Mana adik? Adik, lubang tu memang tak payah repair, Dek. Dia memang macam tu.
Adik, lubang tu tak payah repair, Dek. Dia memang macam tu. Tidak. Apa dia? Apa dia? Apa tak? Nak repair. Adik, lubang tu dia memang macam... Kau memang kena cakap ulang. Dia menoleh. Tak payah. Nanti karat. Mariam ni, dia kalau ada nak yang Naim, dia tak ingat dah mak bapak dia. Mariam, jangan sisi tau. Dah hilang dah. Okey tak tu 17 kg di ribamu. Okey. Wah, dia baru baby dah semua make up. Tak ada. Okey, sekarang pukul 10.27 pagi. Kita dah on the way pergi tempat untuk nikah dekat Masjid Huda, something like that. 10.40 kita sampai. Ya. Diorang akan nikah pukul 11. Patutnya plan gerak pukul 10. Tapi biasalah kalau kita ramai-ramai kan. Tapi orang yang penting dah sampai dulu. Itu yang penting. Kita orang tak penting pun. Kita orang kalau sampai lambat lagi bagus. Kita orang ada anak kecil. Yang most probably akan macam menangis atau mengganggu atau gelap kuat-kuat. Macam tu. Dan kakak Mei. Kakak mana kakak? Sana Mei kakak. Adik rasa kakak kat mana? Kakak dekat mana Umi? Depan tu. Kakak. Kakak naik kereta Mak Ngau, okey tak? Boleh? Kereta dia tanya. Kakak naik kereta Mak Ngau. Kereta tanya. Yang hitam tu dia tanya. Tak, kereta Pak Ngau ada biru. Mana? Dah pergi dah, Pak Ngau laju. Main ada. Sebab kereta Pak Ngau tu memang hebat. The king of the road. Kita pun laju. Ya? Kereta Pak Ngau Myvi tau. Kereta apa? Kereta kita pun laju. Ya, laju. Ada. Okey. Ada macam tu. Okey. Dah sampai masjid kita. Ni, what's that ni? Adik. Kenapa mulut adik terbuka? Assalamualaikum. Kita dah kat Kenduri. Anti-hat. Kita dah kat Kenduri. Kita ada lauk kari kepala ikan. Saya tak tahu lauk apa lain. Tapi memang nampak sedap. Diorang semua dah makan. Pegang. Cici Sarah. Diorang dah makan. Kita orang lambat sebab instruction dia ikut bunga apa? Bunga apa? Bunga orang kahwin tu. Oh, bunga mangga. Mariam. Nak air. Oh, nak nasi. Nampak tak? Tadi tak nak makan. Biarlah tak apa je dia bercampur. Nanti dia tumpah kat meja. Rumah tergantuk. Jatuh. Okay, tak apa. Saya makan dah kotor. Okay, jumpa makan. Itu Zafir. Dia form 5 tahun depan. Dia bakal pindah ke sekolah Putrajaya. Siapa kenal Zafir kat sana, kau jangan kata dia tak suka berkawan dengan orang. Kau jangan kata dia. Dia tak bergaduh Dia gaduh je pasal dia just nak belajar jadi doktor. Amin. Jangan mengacau fokus dia di dalam sekolah tu. Tapi apa-apa boleh DM report. Sebab takut dia berlakon. Dia berlakon je net-net ni. Ingat mungkin. Tapi tak tahulah ada kota ke tahun tu dia. Tapi korang take note je lah. Ada sayur apa? Sama ke ulam. Oh, Memang kaki ulam. ulam tak lah. Ulam tu terlalu sayur untuk kategori sayur. I tak boleh. Kangkung tu okey dah. Acah ambil. Acah okey. Acah tak sayur sangat dah. Nak Acah pun tak ambil. Ulam is too much. Oh, nak tak boleh sayur. Tapi tak kawan dengan Adam ke? Tak apa, selagi adik bagi tak apa, dia pinjam.
Adik, Waiz pinjam kejap boleh? Ha, diri sini. Madam jangan fikir kuku sayang. Dia sini. You sepupu dia orang kan? Kuku lelaki. Dia orang dia sepupu kan? You. Walaupun dia lain. Tapi kau dia sepupu best lain. Mana satu I punya ni? Kopi kita sama. Elok lari. Cukup banyak. Okay guys, Assalamualaikum. So tadi lepas balik ke Nuri, kita KO. Kita tidur. Nak tidur berapa jam? Nak tidur 3 jam. Ya, sama lama kita. Ya, sama. Oh, kita tidur lama-lama. Kenapa Aisyah ingatkan Aisyah seorang je paling lama. Aisyah macam rasa bersalah lah. Tak, nak bangun tadi, nak tidur, lepas tu nak masuk. Dia cakap, dah pukul berapa baru pukul 3 ni. Yang tu cakap, oh okey lah nak sambung tidur balik. Lepas tu nak bangun tadi, nak sambung tidur. Lepas tu nak keluar lah. Nak tidur tak? Tidur, dia tu tengah tidur. Nak turun, rumah semua sepi. Kena Luqman Meles kat depan. Dia nak tanya, Aisyah mana? Aisyah tidur. Dan semua tidur. Oh, ya ke? Ya. Padahal masuk tadi nak terbang budak-budak tidur je. Tapi macam kalau dapat nap like 40 minutes okey lah. Macam orang dewasa. Mana ada orang dewasa tidur 3 jam. Okey. Tapi saya rasa kita orang semua kepenatan tau. Sebab nap pun tidur 3 jam. Dan cuaca ke panas terik kan. So bila buka aircon kat bilik memang best. Lepas tu dah lah kenyang makan lauk-lauk. Sangat sedap. Tak sakit. Lepas tu now kita disaji dengan pizza dan cempedak madu sedap gila. Beli kat mana? Di Batu Viral. Okay. Depan ni tak tahulah. Oh, I nak pergi beli dessert. Nak akan keluar. Tunggu naik. Tak tahu. Nak ini ikut adik-beradik dia je. Kalau nak keluar sekali. Sebab Aisyah pukul 5.30. Pukul 5 tunggu rumah bangun. Nak pergi yang kedai makcik Aisyah tu. Dia nak ada kedai makcik Aisyah ke kat sini? 20 minit. Okay. Ya, Aisyah pergi beli kek. Seorang je? Dessert tak dengan Musin. Budak diorang? Mariam tak nak ikut. Okay. Kecil ikut, Omar ikut dah. Okay, so sekarang ni sudah petang hari. Kita nak pergi Yuwata Shopping Mall. Kau shopping mall, pasar raya rasa Yuwata tu. Nak pergi beli dessert dekat Abang Myvi Biru. Dia meniaga memang belakang kereta. So Ikut Iman tu kalau tak mahal mana lah. mestilah tak mahal. Mestilah tak mahal sebab kedah. Jom. Kuih tiaw Iman. Ada tambah sini lah. Cuba yang cuba sikit. Kuih tiaw Iman orang kata famous. Bukan kuih. Kuih. Salah. Anu Mi. Tiaw. Mi duduk mana? Dia duduk kat rumah tu lah dengan si kawan-kawan dia. Iman Kuih Tiaw Kerang Mergong. By the way, siapa orang Jitra kalau korang nak beli dessert, korang pergi Yawata Shopping Mall. Yawata. Aisyah sebesalah cakap Yawata Shopping Mall. Pasar Raya Yawata Jitra. Korang cari Myvi Biru. Abang Myvi Biru dekat belakang monet dia macam-macam dessert. Aisyah tak rasa lagi tapi Aisyah percaya sebab tu air tangan makcik Aisyah yang jual kek kukus tu. Ingat tak Aisyah pernah Aisyah pernah promote kukus by Pak An kan? Makcik Aisyah yang tu yang buat. So I trust dia punya tangan. Jom, I nak borong semua dessert dia. Okay, lagi 3 minit kita sampai ke destinasi. Lagi satu, kembali kepada topik banyak dibayar. Saya tengah borak dengan Musin pasal sejarah salah silap keluarga sikit. Lagi satu, saya rasa kan, kalau kan orang kata ramai adik-beradik, ramai anak ni, kita sebagai parent tak sunyi. Tu satu. Lepas tu nanti bila kita dah meninggal, anak-anak kita tak sunyi. Tu satu. Dan bila diorang dah sampai fasa tua, one satu-satu meninggal, diorang tak terasa. Faham tak? Terasa tapi taklah sedih. Macam contoh adik-beradik 2 orang kan. Lepas tu abang dah sakit jantung, meninggal, tinggallah dia seorang dekat dunia ni. Relatif terdekat dia. Betul kan? Macam Tok Mi kan. Tok Mi kita kan, yang Tok Mi Musin lah. Adik-beradik dia punyalah ramai. Walaupun dah ramai meninggal, masih ramai. Macam ramai lagi.
So itulah, kita dah tengah duk bincang pasal tu. Tak walik lagi. Tak walik ada 24 dah balik. Dahsyat kan orang dulu 24 Kita orang tak ada TikTok, tak ada ni. So macam beranak je gitu. Hiburan dia apa? Tapi dia bukan bilik. satu mak kan 24 betul, tu betul. 2. Tapi paling-paling pun 2. 2 still lah, seorang 12. Ha. Okay, ni dah nak sampai dah. Yang lawak ni kan orang zaman dulu, dia tak fikir pasal tak cukup ke apa ke kan. Hidup je semua. Mana MyV biru? Meriah Oh, memang tempat kat sini Ni tempat-tempat tempat orang lepak. ni Oh. Lepak. Okay, ni satu ada Velfire. Support guys, baik dia. Ni MyV biru. Buah-buah, Ni ni MyV biru kek coklat moist tu kita nak beli. Oh, dia memang tempat Ni ada sengkuang pun ada. boleh parking ke sini? Merah-merah ni parking. Semua orang tak parking kat tu. Tak tahulah. Pagi depan ni lah. Depan. Pagi depan yang tak ada merah ni. Ada kereta. Depan ni macam meriah Ni macam tempat pasar raya orang-orang sini pergi. Dah tu ada Alamak. parking. Pusing je lah, pusing je. Tak apa kan. Depan lagi pusing. Apalah, kita boleh tengok ni, tak ada jalan kan. Tak payah jalan kaki. Rumah Dota. Sebab hari tu mi Zamking painting. Char Kway Teow ni sedap ke tak? Zamki meja banyak je, sedap je. Kan? Mesti penuh malam-malam ni. Sampai blok jalan weh. Zamking. Gani Char Kway Teow. Tadi Zamking Char Kway Teow ni Gani Char Kway Teow. Ni memang tempat Char Kway Ini Teow pun. Marvelous Char Kway Teow. Oi, Ni gila memang lah. maksud sini pot Char Kway Teow lah rasanya. Cebok lah adik ni. Ni ejek orang Kalau Kalau tak pergi sini, I tak tahu ada benda-benda ni Vibes juga tempat ni. Nenda Cafe. Nampak best. Cantik pula tu kedai dia kat dalam. Ramai pula tu. Best Aisyah rasa kawasan ni hidup lah. Kawasan ni meriah. kawasan ni hidup. Kan? Ini kalau bagi tahu kat diorang kat homestay tu, menjula-jula diorang nak datang sini. Sebab diorang kat sana kan, guys, apa ni kita nak buat ni kat sini? Apa kita nak buat apa benda best? Tak ada. Char Kway Teow. Tu je. Dengan Yasmin nasi kandar. Tu je. Nasi kandar Wira depan. Kenapa? Oh. Ya. Yelah, ni tempat laluan kereta. Ni ada jual buah berangan. Kan untuk diorang ngonyel-ngonyel kan. Sedap. Sedap je bau dia. Dia masak guna kopi ke? Habis adik nak dokong. Simpan barang dulu. Thank you. Kan. Gedik lah. Lepas tu dia usap-usap lah lengan bapak kau tu. Assalamualaikum. Banyak lagi tak? Ya. Ada banyak. Ada tornado. Ini ada cream cheese, coklat. Lepas tu ada red velvet. Ini baru kita buat ada 3 hari. Ini harga sama 13. Lepas tu puding caramel RM5. Ini 10. Ni apa? Ni Aiskrim. Malaysia. Aiskrim tak payahlah. Nak semua. Nak semua boleh? Ni semua dengan ni. Ya. Boleh semua. Ni kita orang beli jugalah, tapi abang bagi orang percuma. Kita orang parking dekat depan ni. Lepas tu ternampak pula kedai baju Melayu ni. Dan baju Melayu dia murah-murah, cantik-cantik. Baju kurung dia. So kita pun belilah. Nanti sekejap lagi beli untuk raya kedua. Cik-cik. Ya, boleh makan sekejap lagi. Kena baca doa dulu. Habis repair dulu. Dia makan mochi dia beli tadi. Sebiji ni RM4. Dekat sebelah MyV biru juga. Yang kita orang bungkus. Megat Char Kway Teow depan Domino's. Orang yang kerja butik tadi tu cakap, bagi dia ini yang sedap. Apa? Buah apa? Buah orange. Jom tengok ada tak, Kam? Dah habis lah adik. Adik nak buah jambu air. Buah jambu air nak? Habis dah air kotak yang saya susun kat sini tadi. Saya pandang rendah kuasa teruk keluarga dia. Adik tapi tak sejuk. Sejuk dari luar sedap. Ni sejuk lah kalau adik nak. Ni kita ada lagi 2 hari ya guys. Nak yang tu boleh. Tu
Guys, lagi 10 minit. Tidur tau. Memang dalam rumah tadi 10.45 tanya gerak dah. Tapi dah duduk main kad je dah. Tinggal nak rentah. Lepas takut tak mangkit. Aisyah. Bukan bangun, kami akan mangkit. Kan main dah tak bini. Kalau bini saya kalah lah. Bini tak boleh lah. Kalau bini kita kalah. Lokman pegang. Buat iPhone. Kudu. Tiga. Okay guys, good morning. 10 pagi, day 3 Kedah. Hari ni ada majlis bersanding. Jom tengok siapa di dapur. Cang. Macam matching you dengan dia. Kan, macam jenis yang sama. Wah, sampai juga sarapannya. Terpaksa hantar sebab dia orang dah order. Lah, tak apa, saya boleh terpaksa makan. Budak macam nakal. Ponteng, lepas tu pergi lepak shopping mall, hisap rokok. Kan? Last kali budak ni jadi Sini dek. Adik, jom tanya kawan Waiz. Adik, jom tanya Waiz. Tanya kawan Waiz. Oi. Kenapa tak nak kawan Waiz? Waiz kawan je kan dia orang. Kawan je. Jangan. Kenapa ni? Dia tak kasih adik kawan Waiz. Sebab? Sebab Waiz nak rampas adik dia daripada Mariam. Elah. Dah. Memanglah dia nak main sama-sama. Ya Allah. Adik sukalah tu orang gedik-gedik manja-manja peluk-peluk dia tu. Dapat perhatian dia tu. Cepat. Tengok tu adik. Tak suka. Dia sukalah Mariam. Oma. Main sama-sama. Jom. Dia kata Waiz belilah adik baru. Hati tak ada bukti. Yang itu pun sama dengan kau nak. Jom pegang tangan pergi depan. Jom. Nanti. Bye-bye lah kawan. Mariam, nanti Waiz balik, Waiz merajuk baru tahu. Nak, Waiz merajuk. Jom pergi depan. Duduk betul-betul supaya Umi boleh pakaikan stoking. Oma. Mama. Ya. Oma duduk. Ya. Dia naik basikal. Naik kereta Wan. Naik kereta basikal. Ya. Datuk. Mama ni najuk. Waiz merajuk. Asal nak balik dulu Ada kipas dia tak kat situ? Kipas yang mana? Kipas Jisoo Life. Tak nak pergi. Naik daripada. Ya. Macam naik flight. Oh, Aisyah pun pergi tu tak? Ya, dia tak cerita dengan Aisyah. Dia nanti nak share itinerary. Boleh. Kita pergi 20/1 ni. Oh, sampai berapa bulan? Okay, share. Okay, bye. Sayang. Ya. Biskut. Okay. Kami nak ada biskut. Biskut. Sekejap, Umi sejukkan. Abi dia nak biskut tu. Susu you mana kat mami daddy you? Nanti mami Tak daddy. tu, Pak. Ni bagi Pak tak pasuk. Apa ya? Meh. Panas tak? Bila bau. Okay. Mak. Sejukkan. Sekejap susu. Cara kita sejukkan susu. Kita sampai kat kawasan ni. Dia macam dekat tepi sawah bendang. Angin kuat yang bestnya. Jom. Kita dah parking rombongan kereta beratur. Ni semua kita punya keluarga lah. Ni anak I. Kenapa orang mau sampai rata-rata? Naughty lah orang tu. Wow, Mariam siap bawa beg. Ni pakcik Mariam. Tapi diorang rapat sangat. Wow, I love Kedah. Ni dia kita punya. Oh tu Aida dan Malik. Aku ingatkan ni tu nama mak bapak dia.
Bestnya. Cuba lagi. Kenapa? Dia joget kat Mariam. Kau nanti dah besar kau malu siap Ha? Jom. Okey, kita pergi laluan sikit untuk persembahan silat. Ada orang lawan-lawan tau. Budak kecil didik lawan. Yeah!